Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada hari ini, pada malam ini, kita dah sampai hampir seminggu, nak dekat-dekat seminggu kita berpuasa di bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan yang mana disebutkan di dalam hadis bahawa bulan itu adalah bulan yang mulia. Secara umumnya semua tahu bahawa bulan Ramadan adalah sebaik-baik bulan yang mulia. Namun apakah rahsia di sebalik Ramadan? Sebelumnya kita kena tahu bahawa umat pada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turut diperintahkan untuk berpuasa, dan nabi-nabinya pun turut berpuasa. Hanya saja ada bulan yang tertentu, dan juga ada tata cara yang tertentu, baik dari sudut niat ataupun sebagainya yang kita ketahui. Maka perintah puasa diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan turut kita lakukan pada hari itu. Itu perintah ataupun syariat, syariat yang Allah jaga sampai hari kiamat. Maka syariat itu lah yang menjadi asas kita dalam pegangan Islam, dan tiada siapa pun yang akan mengingkarinya. Barang siapa mengingkari akan perintahnya puasa, maka dihukumi sebagai orang yang keluar daripada Islam. Maka jangan bermain-main dengan apa yang diperintahkan di dalam ibadat puasa. Jadi dalam setiap ibadatnya ada matlamatnya. Solat ibadat, zakat ibadat, haji ibadat, dan semuanya tu zahir nampak. Kalau solat kita nampak kita beribadah macam ni, kita fokus berdiri, takbiratul ihram, angkat takbir, baca Fatihah dan rukun-rukunnya terjaga yang kita tahu, tu nampak. Kemudian zakat macam ni, ibadah yang kita tahu adalah dengan mengeluarkan harta kita untuk disalurkan kepada asnaf-asnaf. Zakat tu, apa maksud zakat? Zakat bermaksud membersihkan. Bersihkan apa? Membersihkan hasil pendapatan kita, membersihkan harta yang kita ada pada tempoh-tempoh, pada nisab dan pada haul yang tertentu. Manakala zakat pada Ramadan dinamakan zakat fitrah. Kemudian haji kita tahu ibadahnya macam ni. Haji pakai ihram, tawaf, sa'i, lontar jamrah dan sebagainya. Puasa macam ni. Adakah kita nampak puasa macam ni? Yang kita nampak puasa tahan diri, tapi kita nampak si puasa dekat orang lain si nampak. Sebayalah dikatakan bahawa setiap ibadah yang kita lakukan, di dalam riwayat hadis menyebutkan bahawa setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia, oleh orang Islam, oleh orang beriman adalah untuk dirinya, melainkan puasa. Illa saum, melainkan puasa. Wa ana ajzi bihi, dan Allah yang memberinya. Maka puasa itu dikhususkan dalam bulan Ramadan. Yani Ramadan itu adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi apresiasi, memberi appreciation, memberi hadiah, memberi jemputan, memberi layanan di bulan Ramadan bagi sesiapa sahaja. Hatta orang nak si layak, hatta orang-orang yang si layak yang dapat hadiah ya dapat juga. Hatta orang yang bukan kita kenal sebagai orang yang baik pun dapat juga benda yang sama. Maka di dalam hadis menyebutkan ya baghiyal khair aqbil. Di dalam bulan Ramadan tak, Allah Subhanahu wa ta'ala offer kita ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang berkehendak untuk melakukan kebaikan, maka datanglah. Kemudian ya baghiyasy syarr aqsir. Kemudian pada orang yang suka buat perkara-perkara yang Allah suka, maka Allah suruh pergi.
Untuk tanda rahmat besar Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan. Kita asyik nampak, dengan zahir mata kita. Namun kalau kita nampak dengan iman kita, kita akan kecapi nikmat tersebut. Kita akan rasa nikmat tersebut. Kita akan rasa indahnya menahan diri daripada lapar. Kita akan rasa indahnya diri daripada menahan daripada perkara yang membatalkan puasa. Kerana matlamat puasa kita melakukan perkara berlapar, dahaga, tahan diri daripada memaki, tahan mulut daripada mengumpat, tahan telinga daripada mendengar perkara yang ada faedah, menahan mata daripada melihat perkara yang haram, nahan tangan daripada melakukan perkara yang Allah haramkan ataupun perkara-perkara yang mubah. Bila kita melakukan perkara mubah berlebihan, dia akan jadi makruh.